Nak tahu apa paling power orang kaya buat? Bukan kontrol duit, tapi kontrol cara orang miskin fikir. Dan benda tu berlaku setiap hari tanpa kita sedar. Biasa nak elakkan korang, sebelum tu save video ini dan komen Alhamdulillah sebab jumpa ilmu ini, dan tekan butang get offer untuk belajar tips ubah hidup. Orang kaya tak suruh miskin, tapi mereka pandai cipta standard hidup yang buat orang biasa rasa diri sentiasa kurang. Kurang berjaya, kurang cukup, kurang cepat. Mereka ajar kita kejar status bukan nilai. Semua nak kereta besar, telefon baru, jenama mewah. Bukan sebab perlu, tapi sebab takut nampak ketinggalan. Siapa yang untung? Brand, syarikat besar. Siapa yang hutang? Kita pula. Mereka membelikan kerja keras, tapi diam pasal leverage. Mereka suka puji, bagus kerja 2-3 kerja, tapi tak ajar pasal passive income, sistem, business model. Sebab bila kita sibuk kerja, kita tak sempat fikir cara bebas. Mereka bagi ilusi pilihan, tapi semua jalan bawa ke mereka. Contoh, you kerja, gaji masuk bank, lepas tu beli barang dari syarikat besar mereka. Iklan pun mereka punya. You rasa you bebas buat pilihan, padahalnya semua jalan bawa kepada poket mereka, orang kaya. Orang kaya tak perlu tipu kita terang-terang. Mereka hanya perlu bagi kita satu sistem nampak normal, kita sendiri akan ikut tanpa tanya. Kalau you nak keluar daripada loop ini, mula tanya, kenapa saya buat ini? Siapa sebenarnya untung dari pilihan saya? Lepas tu baru hidup betul-betul jadi milik you, bukan setakat jadi permainan orang lain.